Okey, siapa-siapa yang nak cari kuali yang paling senang dijaga, paling senang nak guna, boleh ambil kuali jenis macam ni awak. Kuali jenis coating seramik. Lagipun dia lebih selamat tau berbanding kuali-kuali yang coating biasa. Kalau ambil yang ni, satu ada besar macam ni. Kita dapat satu yang kecil, saiz kecil kuali lepeh. Lepas tu, ini satu lagi. Yang ni saiz 26cm. Kuali jenis lepeh tapi saiz besar sikit. Okay, lepas tu tutup dia ada 3. Okey, satu kecil, yang ini pun ada tutup, yang ini pun ada tutup juga. 3 penutup, 3 kuali. Lepas tu korang dapat juga dengan sudip ni. Sudip ni cantik. Warna merah menyala awak. So, hari ni saya nak masak mi goreng guna kuali yang ni. Kalau korang nampak, kuali ni memang tak melekat langsung. Best nak masak. Bahagia, memang rasa bahagia nak masak sebab memang tak melekat langsung. Kita nak masak, kalau melekat-lekat mesti stres kan, mesti stres habis makanan tu semua. Tapi kalau guna kuali seramik ni, best, tak melekat, selamat pun selamat. Dia lebih selamat lah daripada coating-coating biasa tu. Korang-korang berminat dengan kuali ni kan, boleh je tekan link kat bawah tu.